Mana semangat jihad kita ni untuk melawan? Di mana yang dikatakan nilai saudara seiman jemput Trump atas dasar apa sekalipun adalah jelas menunjukkan kemunafikan pemerintah yang ada hari ini. Kata-kata hari ini bodoh, kecil-kecil tak nak mampus, sudah besar menyusahkan orang. Tak viral tak apa, janji padu. Jangan jadi macai, jangan jadi satu lagi. Walanu tu. Pandai pun. Ingat siapa kata tu? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Saya nak bagi tahu bahawa kalau kita bawa Islam, akui ketinggian Islam, al-Islamu la ya'lu wa la yu'la alaih. Tahu bahawa tugas kerajaan dalam seperti mana juga tugas dakwah sebagai satu amanat yang tak boleh dikhianati. Kita tahu seruan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu pemerintahan itu tak boleh lagi daripada menyeru kepada kebaikan, menolak kepada kemungkaran. Kita tahu juga asas ujian yang disebut oleh Tuan Guru Sahadi Awang tadi. Banyak kita tahu yang dipenjarakan, yang dipukul, kerajaan dijatuhkan, projek tak sampai. Saya tahu. Saya Menteri Kewangan 8 tahun. Janganlah gelap. Sedihlah bila ianya dilihat dari neraca pertimbangan duniawi yang hanya mengangkat plastik dan kosmetik demi mengejar nama baik yang penuh pekung di dalamnya macam ni. Kerana level pemikiran yang macam ni yang tak ubah seperti idea bodoh Mak Menteri untuk beri anugerah pada sekolah yang dapat jadikan sifar budi di sekolah. Yang mana ia je cantik di atas kertas namun membuka ruang lebar untuk segala kes dan disorok di bawah kapet, dalam laci atau dibakar sekalipun. Mana semangat jihad kita ni untuk melawan? Di mana yang dikatakan nilai saudara seiman jemput Trump atas dasar apa sekalipun adalah jelas menunjukkan kemunafikan pemerintah yang ada hari ini. Saya ambil contoh mudah. Isteri dan anak anda semua dirogol di sebuah tempat dan anda kenal siapa yang buat, siapa yang rancang, siapa yang dalang yang anda kenal. Lalu anda menjemput ke rumah untuk beri kata-kata nasihat dan cadangan. Adakah ianya realistik dan logik untuk dilakukan pada hemat anda? Dalam hal ni anak isteri itu adalah rakyat Palestin, perogol itu adalah Trump, dan anda nak panggil dia bincang pasal isu ni di rumah anda sendiri untuk menghantar mesej jelas kononnya anda tidak bersetuju dengan tindakan dia. Adakah anda sanggup? Mengapa anda tak rasa seperti mana yang terjadi pada anak isteri anda? Jawapannya mudah. Hanya mulut mengatakan saudara seiman di Palestin itu sebagai saudara seagama, walhal hati tak mengiyakan dan tak serius mana pun. Masih anggap mereka yang dibantai itu jauh dan orang luar. Baik pemerintah, baik juga cerdik pandai agama dalam tu. Semuanya hanya kosmetik, hanya keindahan kata-kata, semangat yang berkobar, berselindung di sebalik ilmu, menyembunyikan hukum. Hanya lambang kemunafikan yang terang dan jelas, lagi nyata. Simple, sifir mudah. Jika anda sanggup undang pembunuh, perancang, perogol anak isteri anda, ibu ayah anda, dan memilih untuk memikirkan jaga hati rakan ASEAN kononnya, itulah jelas yang selama ini anda hanya bermuka-muka, konon-konon true dalam bela Palestin, walhal dusta semata-mata. Wahai pihak penguasa beruniform di luar sana, taat pada ulil amri yang fasik tu, yang bermuka-muka tu, bukan lagi jadi ibadah dalam bekerja, melainkan hanyalah menambah dosa-dosa kering saja. Tapi apa boleh buat? Kamu semua hanya makan gaji. Semoga tindakan di luar kamu semua ni tak selari di dalam hati. Dalam makna kata, sekurang-kurangnya di hati menolak dan membenci akan kedatangannya. Takut-takut, jika sebaliknya, takut-takut kamu semua yang pertahankan keputusan negara ni hari ini, salingnya tak tumpah seperti tentera-tentera Fir'aun, polis-polis Fir'aun dulu yang tak semuanya seia dan sekata dengan Fir'aun. Sebaliknya hanya mengikut arahan bosnya saja. Jelas penguasa satu dan penguasa dua yang tersasul dengan nama Israel boleh jadi apa yang terbuku dalam hati sebenarnya yang Allah nak tunjuk. Wahai bapa peneleponan negara, wahai bapa namsen negara, wahai bapa liberal negara, semoga sempat bertaubat. Sebab atas dunia bolehlah spin mata-mata. Sebab yang percaya hanya si bodoh yang berselindung di sebalik sijil yang tinggi saja. Yang menelan mentah-mentah hanya mereka yang menganggap orang yang benar-benar ikut agama tu kolot, tak maju, mundur dan sebagainya. Sememangnya bangga menjadi apa yang anda sebutkan tadi. Kerana tiap kebenaran tu lahir daripada para pengembala kambing, anak yatim, miskin, yang dianggap gila, yang ditolak mentah-mentah oleh sanak saudara dan kaumnya sendiri. Jadi nasihat saya, janganlah dihalang protes rakyat untuk meraihkan kedatangan anak Dajjal tu. Yang sepatutnya diharamkan jasadnya sekalipun, najis itu,
untuk menginjak bumi bertuah para wali Allah ni. Tentang siapa yang tak mampu buat kebaikan, lebih baik duduk berdiam diri dari duduk bersama kemungkaran, malah menegakkan pula kemungkaran dan berselindung di sebalik namanya kebenaran. Itu lebih jijik dari segalanya. Wallahu alam. Apakah pandangan mengenai kedatangan presiden yang jahat ke Malaysia? Orang yang memberi sumbangan untuk membeli senjata membunuh umat Islam itu saudara kita tak? Dan dia buat plan perancangan untuk menghalau umat Islam dari tanah air mereka, mengeluarkan umat Islam daripada kampung halaman. Allah tak benarkan kita berkasih sayang dengan golongan seperti ini. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Satu syarat pertama yang tak boleh, yang haram kita berbaik dengan mereka. Allah tidak sekali-kali benarkan kamu, Allah larang kamu. Pertama, golongan mana? Orang yang memerangi kamu kerana kamu Islam. Betul tak dia? Betul tak? Yang kedua, wa akhrajukum min diyarikum. Dia yang menghalau kamu ataupun saudara kamu daripada tanah air mereka. Kedua. Ketiga, wa zaharu ala ikhrajikum. Dan mereka yang memberi bantuan untuk menghalau umat Islam dari kampung halaman mereka. Cukup tak? 3 ayat. Ang tawallauhum. Jangan kamu bersama mereka. Jangan kasih kepada mereka. Jangan percaya kepada mereka. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa tak dengar ayat kami ini, tak terus juga berkasih sayang dengan mereka, memuliakan mereka, maka itulah orang-orang yang zalim. Tak ada tafsir, terjemah ayat Quran. Okey? Orang seperti Trump tidak ada nilainya yang boleh dipercayai. Bongkak, sombong, dia adalah Fir'aun pada zaman ini. Seperti mana Abu Jahal adalah Fir'aun pada zaman Nabi SAW. Dia salib semua sekali ada 400 lebih bentuk. Nah, dia bukan gitu sebatang tu aja macam cerita Dracula. Faham lagi? Itu pengetahuan tentang agama Kristian. Dia 400 lebih, 380, 400 lebih. Jadi kalau benda itu salib, kita pakai semata-mata perhiasan, hukumnya haram. Tapi atas dasar kepercayaan, keyakinan itu ada tentang ajaran Kristian, kafir. Dan kalau lambang-lambang yang boleh jadi salib, boleh jadi bukan salib, maka belum haram pakai. Boleh jadi salib lambang ni, boleh jadi bukan. Muhtamalun, faham lagi? Boleh jadi, maybe. Jadi hukumnya tidak kuat. Nah, tapi kalau benda itu memang lambang salib, tak boleh. Lambang-lambang sebenarnya, lambang-lambang ajaran orang kafir ni Nabi tak benar. Nah, kita tak percaya pada salib, kita hanya pakai salib itu pakai perhiasan, pakai loket saja. Nah, hukumnya haram. Nah, orang itu sudah menyerupakan dirinya dengan orang Kristian.